Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Hari ini, mata hati kita tidak sekadar menyaksikan detik waktu yang berlalu, tetapi merenung sebuah jejak langkah yang telah banyak memberi warna kepada persada pendidikan. Berdekat lamanya, Cikgu Wan Mustafa berdiri sebagai seorang pendidik yang mikir. Beliau bukan sekadar menyampaikan ilmu di papan putih, tetapi menyamai benih jiwa, membentuk watak dan menjadi pelita buat para musafir kecil yang dahagakan hal tuju. Kini, tibalah masanya untuk beliau berehat dari riuh hendah rasa sekolah serta menikmati episod persaraan yang penuh keberkatan. Namun, ketahuilah bahawa persaraan hanyalah pengakhiran sebuah tugasan rasmi, bukannya pengakhiran sebuah bakti. Mari kita sama-sama saksikan sebuah bingkisan namun sebagai tanda aplikasi dan ingatan tulus buat Cikgu Wan Mustafa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Wan Mustafa ataupun lebih dikenali dengan panggilan manggilnya Cikgu Pa, dan di kalangan guru-guru baru dengan panggilan Habib Pa, dan satu lagi panggilan manja iaitu panggilan baby untuk Cikgu Pa kita ni. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Wepa kita yang telah berkhidmat menabur bakti sebagai pendidik selama lebih kurang 36 tahun. Dan di SMK Pulau Peluru ini beliau telah menabur khidmat bakti beliau hampir 12 tahun berada menabur khidmat bakti di SMK Pulau Peluru. Tahniah diucapkan. Saya masih ingat semasa kita dilanda pandemik COVID pada tahun 2020, di mana urusan untuk PDPR kita menyampaikan lembaran kerja kepada semua murid telah disusun atur jadualnya oleh Cikgu Pa. Dan di 14 buah pulau inilah Cikgu Pa sanggup untuk bersama dengan saya dan jawatan kuasa pembelajaran di sekolah untuk menghantar setiap lembaran kerja kepada semua murid di gugusan pulau ini dalam PDPR kita. Tahniah Cikgu Pa. Sememangnya kita di SMK Pulau Peluru ini akan merasa kehilangan yang amat sangat
kehilangan permata pendidik yang begitu cemerlang yang selama ini telah mendidik anak-anak di gugusan pulau ini dengan begitu baik dan cemerlang sekali. Selamat bersara Cikgu Pa. InsyaAllah dengan bersara ini Cikgu Pa dapat memenuhkan sepenuh masa dengan keluarga tercinta. Selamat bersara. Dan saya doakan semoga Cikgu Pa sekeluarga berada dalam keadaan sihat sejahtera, dilindungi Allah sepanjang masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khas untuk Cikgu Wan Mustafa, orang yang akan pencing, cikgu yang akan pencing tak lama lagi, yang tamat perkhidmatan 60 tahun. Sebagai orang lama di sini, guru yang agak lama bertugas di sini, juga seorang SUM, bekas kaunselor, juga guru orang tempatan berasal daripada Gerung. Selamat bersara Cikgu Wepa. Semoga Cikgu Wepa gembira bersama keluarga. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas segala sumbangan Cikgu Wepa yang telah banyak membantu saya, khususnya unit HEM sebagai seorang SUM yang sangat berdedikasi. Semoga selepas pencen ni Cikgu Wepa gembira bersama anak-anak dan jangan lupakan kami di sini. InsyaAllah hubungan silaturahim akan diteruskan sesama Islam, insyaAllah. Terima kasih dan terima kasih Cikgu Wepa. Assalamualaikum kepada ahbab aku. Selamat bersara, semoga menjalani hidup yang berbahagia selepas ini. Cikgu Wan Mustafa, tahniah dan selamat bersara. Semoga segala khidmat yang kita buat selama ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi tahniah dan selamat menjalani kehidupan selepas bersara. Assalamualaikum and good morning to Cikgu Wan Pa. Happy retirement. Thank you for being such a wonderful, inspiring teachers and mentor for us. May this chapter of your life bring you endless joy and relaxing days. Happy retirement. Cikgu Wepa, selamat menjadi YB. Selamat menjadi YB Cikgu Wepa. Semoga sukses selalu. Selamat bersara Cikgu Pa, semoga sihat selalu, panjang umur, murah rezeki. Selamat bersara Cikgu Wepa. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Wepa. Semoga bahagia di samping keluarga dan happy selalu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Buat Cikgu Wan Mustafa, selamat bersara. Walaupun jauh daripada SK Tanjung Cenak, semoga sentiasa sihat dan bergembiralah selepas menjadi YB. Okey, selamat bersara dan terima kasih. Setiap perjalanan bermula pasti akan sampai ke destinasi. Kehidupan ini umpama kembali seorang musafir tersinggah untuk menanam budi sebelum kembali melangkah menyusuri garis akhir. Selamat bersara Cikgu Wepa. Ganas. Selamat bersara Cikgu Wepa. Semoga sehat semua. Selamat bersara Cikgu Wepa. Semoga sihat selalu dan boleh mengair. Biuk lancar. Cuek-cuek aja lah. Oh shalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai.